Figo! Aduh, lambatlah Blizok ni. Dah nak menang dah. Sebab bola yang kuning tu naik taraf jadi kuat. Tengokkan pada situasi kali ni, memang tak syak lagi, bos. Ya, aku pun dah pastikan. Tak guna kau, Zeno. Jadi, betul lah apa yang kita sangkakan selama ni. Nantilah kita sembang. Apa-apa pun. Bagi besar dulu rasa sini. Oh yeah, kita hantar peti sejuk berkuasa tinggi kat setannya. Ini peti sejuk sebesar bangunan punya tau. Ya, kasih gigil satu zetannya dengan kuasa elemen ais. Membesarlah kau. Besar! Rasakan kuasa kebekuan yang muktamad. Bapak Seta, cepat ke kenderaan kita. Baik, ya. Robo Seta, sedia. Sedia. Kuasa terbang. Robot sedia. Jantunglah jadi robot macam mana pun. Tak kena hikmat berkuaku. Keras juga. Robo Seta, serang. Serang. Hikmat hujanan ais. Rasa lagi. Boleh gerak tak Robo Zeta? Macam dalam peti kan kau ada tu. Weh, tak tahanlah. Sejuk sangat ni. Ketua, dah tiba masanya. Ya, Ketua. Terima kasih kawan-kawan. Baiklah, saya akan buat yang terbaik demi Zetania. Rasakan kuasa Robo Zeta. Ya! Gerami aku. Tang bos, menentang. Sebab sekarang aku dah tahu mana diorang dapat kuasa tu yang menjadikan aku pengatak terhingga ni. Mojo, macam mana? Apa perkembangan Blizok? Bos tak tengok ke masa raksasa ciptaan bos tu kena kasar dengan Robot Zeta tu? Kau ni, aku kan bos besar. Mana aku tengok bos ni tugas dia arah-arah je. Lepas tu lepak tepi kolam sambil minum air oring. Habis kapal canggih-canggih ada monitor HD 80 inci. Tak tengok, rugi lah. Pasal aku kau untuk buat kerja. Hei, macam mana korang ni? Nanti berdikari ke? Bukan bos mula-mula tadi cakap bos tak harap pun saya boleh makin menang, kan? Kau ni dah pada menjawab sekarang ni, ya? Jap, bos besar. Biar saya tolong jelaskan. Blizok kalah juga, bos besar. Ya, bos besar. Kali ini Robot Zeta kuning pula yang naik taraf. Betul tu, bos besar. Rasanya yang kuning ni paling kuat. Bercahaya terang sampai nampak dari angkasa ni, hang. Aku dah boleh
potensi yang mereka tunjukkan. Saya faham, bos. Renungkan betapa teruknya prestasi kau. Nanti jumpa lagi lepas aku siap dengan rekan raksasa seterusnya. Jis, tukar mak kau buat aku macam ni. Bos, bos marahkan bos Omega ke? Bos sebut tu pasal Zeno. Ya, Zeno. Kuasa yang diberikan kepada Robo Zeta adalah asalnya kuasa kepunyaan aku. Bos, hari ni tak ada belanja makan ke? Kau janganlah melawak macam tu masa tengah serius ni. Terbaik Robot Zeta. Suka tak lima ajaib Zeno tu? Saya tak dengar, rasa tak aman. Terbaik, Robot Zeta. Boleh tahan juga kamu bergerak ya ini. Nasib baik. Jangan marah ya. Terima kasih ya Zeno atas panduan Zeno dan sokongan kawan-kawan semua. Sebenarnya hasil dia sama dan muafakat yang baik antara kamu tu yang penting. Rico, maafkan aku ya. Sepatutnya kami lebih hormati kata-kata kau sebagai ketua. Ya, kami pun minta maaf juga. Kami pun ada masanya degil. Dalam berpasukan ni, semua ahli dia adalah penting. Walau bagaimanapun, untuk memastikan kita bersama mensasar pada satu matlamat, memerlukan seorang ketua. Baru bersatu suara dan boleh berjaya. Hanya kau yang layak jadi ketua kami, Rico. Betul tu. Iko ni penyabar dan tenang. Bijak. Tenang. Bijak dalam perancangan. Mementingkan ahli pasukan. Dan juga yang paling kuat. Hei, malulah. Korang semua pun hebat-hebat juga. Okey, sebab nampak gaya macam kita ada masa terluang ni, jom aku belanja semua tengok wayang.